Indah. Ya. Menerusi tema Satu Suara Satu Jiwa. Baik. Itulah dia, kita mengadaptasikan, kita merentaskan stesen-stesen secara berkembar. Kemudian nanti kita akan merentaskan para penyampai untuk membawakan kandungan hyperlocal tu antara stesen, antara negeri. Sebab kita tak nak kandungan kita itu dia terperap dekat dalam stesen ataupun negeri itu sendiri, tapi dia dibawa ke negeri lain supaya semua para pendengar negeri lain dapat merasai, menghayati, wow, kuih akak sedap rupanya di Kelantan ni, boleh dapat. Kemudian yang saya terfikir sebelum masuk ke dalam ni tadi kan, wah, dia dah nak musim hujan, ada tak putus halba? Ya. Orang Kelantan panggil kuih dalam air. Macam itu. Okey. Jadi itu antara yang kita akan perkenalkan pada bermula Januari ini, Satu Suara Satu Jiwa. Dan yang paling menyonokkan, yang mungkin seronok untuk didengar oleh para pendengar Kelantan FM, negeri Kelantan sendiri, dan mungkin penggemar ataupun penggiat DK. Kita akan kita akan anjurkan pertandingan DK Barat Kebangsaan 2026, edisi ke-22 pada tahun hadapan. Jadi pada pendengar Kelantan FM, untuk memenuhi cita rasa anda, jadi harapnya dah bolehlah sikit-sikit bersedia dengan kandungan, dengan baik-baik UDK itu sendiri, dan kemudian liriknya, dari segi pakaian, dari segi lirik, untuk kita lihat siapakah bakal juara pada tahun 2026. Tetapi bukan sekadar di Kelantan, kita juga akan melaksanakan uji bakat di negeri-negeri lain. Sebab pada pegiat DK ni bukan saja di Kelantan. Mungkin kalau ada di Indonesia, di Brunei, di Singapura, yang mana kita boleh membawa seni kita itu ke dalam negara, di negeri Kelantan ini sendiri, why not? Jadi kita perlu luaskan kandungan kita dan bersedia untuk pertandingan menjukir bakat DK Barat Kebangsaan 2026 yang dianjurkan oleh Kelantan FM. Kita akan buat kerjasama menerusi bahagian program TV dan untuk disampaikan menerusi berita awal semasa, dan bersama untuk kita keudarakan dengan kejuruteraan. Okey, baik. Sebenarnya soalan tu saya